Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini berlangsungnya program Career Exploration sempena program Pasca Yuasa pada tahun 2025. Tanpa kita melengahkan masa, mari kita saksikan. Kenapa awak kena ada cita-cita? Tahu kita tahu 2 minit berbagi 2 minit. Alright, sama juga presentation ni. Bila benda-benda yang kita buat ni, benda ni kalau kita fikir ni macam ni kalau dah kita setuju apa yang besok. Alright, future. Okay, besok rasa baik. Besok dah esok benda yang sama. So, beza dia adalah bersama saya Encik Muhammad Arif Nakib selaku fasilitator untuk hari ini. Apa khabar Encik? Baik. Bagaimanakah sambutan murid-murid SMK Pedas sepanjang berlangsungnya program ini sebentar tadi? Okay, basically awal-awal mungkin dia macam baru nak catch up the rhythm, alright. Tapi kelamaan tu kita dah nampak sebenarnya pelajar-pelajar ni okey dan dia bagus sih sebenarnya dalam menyertai apa yang kita buat pada hari ini. Cuma awal tu mungkin dia baru start, baru nak panas, tapi bila dah pertengahan program tu dia dah jadi semakin baik dan at the end dia dah jadi semakin best. Seterusnya, apakah pandangan Encik kepada pelajar yang tidak menyambung pelajaran tetapi dia terus bekerja? Okay, dia sebenarnya dia ada kebaikan, ada keburukan. Alright, so kita cerita kepada kebaikan dulu. Kalau dia terus sambung belajar tanpa dia menyambung pelajaran dia punya pemilihan pekerjaan itu agak terhad dan gaji dia pun mungkin dia tak boleh demand dengan banyak lah. Tapi kalau dia sambung belajar, dia ada dia punya peluang lebih terbuka luas. Lepas tu pilihan gaji, pilihan jawatan akan jadi lebih baik, akan lagi banyak opportunity yang dia boleh masuk sebenarnya. Dia tak salah, nak sambung belajar boleh, tak sambung belajar pun boleh, nak bekerja terus boleh ataupun nak belajar dulu baru bekerja tak ada masalah, semua okey, bergantung pada pilihan masing-masing dan apa yang dia nak capai. Terima kasih Encik. Dengan itu berakhirlah program kita pada kali ini. Diharapkan murid-murid dapat memanfaatkan ilmu yang telah disampaikan. Sekian daripada saya, Suzai Miraikal, Guru Pesaing TV melaporkan. yang dah habis